Baik, ETF tu tadi dalam tu ada 10 saham. Okey, tu pertama. Tapi ada juga ETF, kalau kita tengok soalan Yun tu tadi, dia tanya Treasury Bill dengan Treasury Note. Okey, Treasury Bill dengan Treasury Note ni adalah fixed income instrument. Fixed income instrument ni adalah di mana di dalam dunia kewangan ni yang tuan-tuan dan perempuan kenal sebelum ni kan, kata jual beli saham lah apa semua ni kan, ada dua tau. Ada satu yang kita panggil instrumen saham, equity, pelaburan. Ada pemilikan syarikat, pemilikan ekonomi. Lagi satu fixed income. Fixed income ni instrumen dia ada banyak. Ada treasury bill, ada bond, ada sukuk, ada juga debt market. Okay, so treasury bill dan treasury note ni adalah instrumen kewangan hutang yang dikeluarkan oleh USA. USA guna perkataan treasury ni spesifik untuk dia. Dia tak guna bond sekian-sekian ni apa semua. Tak, dia guna treasury bill, treasury note. Okay, US. Spesifik untuk US. Maksudnya, kerajaan US bila dia terbitkan satu treasury bill, dia mengharapkan tuan-tuan dan perempuan ni yang ada duit ni berminat nak beli dengan pulangan. Dia cakap setiap tahun saya akan bagi pulangan sebanyak 2%, 3%. So dekat situlah contoh, itu contoh treasury bill. Dan ada ETF, kebanyakan ETF dia akan masuk treasury bill ni sebab dia nak stablekan fund. Dia nak stablekan fund, dia akan masuk dalam treasury bill. Itulah kadang-kadang yang menyebabkan ETF ni menjadi tak halal.